Kuala Lumpur, sebuah kota yang penuh dengan peluang, tapi pada masa yang sama, penuh dengan realiti ekonomi yang agak mencabar. Jadi, berapa sebenarnya kos untuk hidup dekat ibu kota Malaysia ni? Jom, kita bedah siasat kos sara hidup di KL berdasarkan data sebenar dan perbualan betul-betul. Semuanya bermula dengan satu soalan. Soalan yang sangat dekat dengan kita semua yang ditanya kat Reddit. Ada seseorang dari Mumbai dapat tawaran kerja kat KL dengan gaji RM5,000. Dia tanya, cukup ke nak hidup dan berseronok? Soalan inilah yang kita nak cuba jawab. Baiklah, jom kita tengok nombor ni betul-betul. Perkara pertama yang kita kena faham ialah realiti cukai. Macam yang orang bincang kat Reddit tu, kalau anda bukan pemas tautin, 6 bulan pertama tu kena potong cukai 30%. Jadi, gaji RM5,000 tu yang masuk poket setiap bulan hanyalah lebih kurang RM3,500. Inilah bajet sebenar yang kita ada untuk bekerja. Okey, dengan RM3,500 dalam tangan, apa cabaran pertama dan yang paling besar? Mestilah tempat tinggal kan? Perumahan ni memang akan telan sebahagian besar bajet bulanan kita. Jadi, jom kita tengok apa je yang kita boleh dapat. Ini soalan penting. Dengan bajet macam tu, rumah macam mana yang kita boleh dapat kat KL? Kita cerita pasal sewa bilik ke? Atau boleh dapat studio? Atau mungkin satu apartmen penuh? Jawapannya akan tentukan berapa banyak baki duit kita untuk benda-benda lain. Kalau kita tengok komen-komen kat Reddit dan senarai kat Property Guru, inilah pilihan yang kita ada. Nak sewa bilik dalam rumah kongsi? Boleh dalam RM500 hingga RM1,000. Tapi kalau nak privacy sikit, nak apartmen studio, kena sediakan sekurang-kurangnya RM1,500. Yang menariknya, dengan bajet yang sama, anda juga boleh dapat kondo 3 bilik, tapi maksudnya kenalah cari housemate untuk kongsi bayar sewa. Nak bagi nampak lagi jelas, ni contoh betul dari Property Guru. Dengan RM1,500, boleh sewa satu apartmen 800 kaki persegi dengan 3 bilik di Bukit Jalil. Bunyi macam best kan? Tapi cuba hekir balik. RM1,500 tu dah hampir separuh daripada gaji bersih RM3,500 tadi. Ini baru sewa tau, belum lagi kira bil air, api dan lain-lain. Okey, bab sewa yang besar dah selesai. Sekarang kita beralih pula pada perbelanjaan harian, makanan. Dekat sinilah bahagian berseronok daripada soalan asal tu betul-betul akan diuji, lebih-lebih lagi bila tengok harga barang makin naik. Slide ni yang berdasarkan data dari The Star tunjuk satu realiti yang agak mengejutkan. Harga makanan ruji kita semua, makanan kegemaran rakyat Malaysia, dah naik mendadak dalam 13 tahun ni. Roti canai naik lebih 70%, nasi lemak lebih 80%, dan sate ayam harganya dah naik lebih 2 kali ganda. Kita bukan cakap pasal makanan mewah tau, ini makanan harian kita. Memang terasa betul kesannya pada bajet bulanan. Sekarang, jom kita zoom out sikit. Daripada tengok bajet seorang individu, kita cuba fahamkan gambaran ekonomi Kuala Lumpur secara keseluruhan. Apa yang kita akan nampak ialah sebuah bandar yang ada dua realiti yang sangat-sangat berbeza. Dan slide ni memang gambarkan kontras tu dengan jelas sekali. Sebelah sini kita ada visa digital nomad di Irantau yang target pekerja asing yang buat kerja remote dengan pendapatan minimum lebih kurang RM9,400 sebulan. Ini pilihan gaya hidup. Tapi di sebelah sana pula kerajaan ada program bantuan SARA. Ini adalah jaring keselamatan sosial untuk 8.1 juta isi rumah berpendapatan rendah untuk bantu mereka dengan keperluan asas. Dua program ni wujud serentak di bandar yang sama, menonjolkan jurang ekonomi yang sangat besar. Baiklah, kita dah tengok pasal sewa, makanan dan konteks ekonomi yang lebih luas. Sekarang masa untuk kembali kepada soalan asal tadi dan kita buat satu kesimpulan. Jadi, inilah kata putus kita. Boleh ke hidup dengan gaji RM3,500 sebulan kat KL? Jawapannya, ya, boleh. Tapi ia perlukan bajet yang sangat teliti dan kemungkinan besar anda kena tinggal berkongsi. Okey, macam mana pula dengan berseronok? Yang itu memang satu cabaran. Dengan harga makanan yang makin naik dan bajet yang dah ketat lepas bayar sewa, ruang untuk hiburan ke, simpanan ke atau belanja-belanja tak dijangka memang sangat-sangat terhad. Pada akhirnya, semua ni membawa kita kepada satu persoalan yang lebih mendalam. Kuala Lumpur ni memang magnet yang menarik bakat dari seluruh dunia. Tapi di sebalik semua peluang dan kemeriahan tu, ada persoalan tentang kos sebenar untuk kita panggil bandar ni rumah kita. Apakah keseimbangan antara mengejar kerjaya dengan menikmati kualiti hidup yang baik? Itulah sesuatu yang mungkin kita semua perlu fikirkan bersama.